Assalamualaikum guys. Topik seterusnya, optimumkan penggunaan akal fikiran. Jadi Allah gunakan kita secara percuma akal dan fikiran. Tapi masalahnya kan bagi kebanyakan kita kan, kita tak gunakan akal lah, tak gunakan fikiran untuk memikir satu-satu benda tu secara mendalam kan. Kelebihan kita sebagai makhluk yang mulia ini kan, manusia kan, lembu, binatang semua tak ada akal, tak ada akal fikiran kan. Dia ada otak kan, boleh lah kan. Lembu tu kalau kita dah sembelih kan, pecahkan kepala dia kan, tempurung kepala dia, ada otak yang kita masak pun sedap kan. Tapi otak tu tidak digunakan untuk berfikir kan. Dia lebih kepada naluri saja kan. Begitu juga Allah gunakan akal fikiran untuk para malaikat, tetapi tidak digunakan untuk berfikir juga kan. Dia lebih hanya digunakan bukan untuk membuat pilihan. Kita manusia, kita ada pilihan. Jadi kita digunakan dengan akal fikiran. So akal fikiran ni kita kena gunakan secara optimum kan. Kita kena gunakan akal fikiran untuk mengalahkan nafsu kan. Untuk kalahkan nafsu. Kenapa? Kalau nafsu menang kan, nanti hati kita akan kotor kan, sebab kita tak berjaya mengalahkan nafsu kan. Nafsu makan ke, nafsu tidur ke, nafsu shopping ke, nafsu apa-apalah masalah dia kan. Itulah kena atasi. Kemudiannya nak gunakan secara optimal ialah satu, kita kena jadi orang berfikir secara analitik kena berfikir benda-benda setiap kali datang satu benda, kena fikir sedalam-dalamnya. Fikir apa, kenapa, bagaimana, siapa, bila, di mana dan sebagainya kan. Apa asal usul kan benda-benda tu kan. Macam dalam cerita F1 ni kan, apa asal usul perkataan bodoh, apa asal usul makhluk bosan contohnya kan. Kita fikir kan, sebab benda tu akan memberi penjelasan yang lebih mendalam lah. Nombor 2nya, kita boleh juga berfikir secara kritis kan. Sebab bila dapat satu-satu ilmu tu kan, kita kena cek benar ke tak benar kan. Janganlah kita dapat je, kita terus mengatakan yang benda tu benar kan. Datang je trend vape, kita pun isap vape. Datang je trend snooker, kita pun main snooker kan. Benar tak benar. Ataupun kan sekarang kat TikTok kan, banyaklah trend-trend orang yang buat benda-benda kan. Nak bagi duit lah, nak bagi tu lah, nak bagi ni lah, bagi Apple lah kan. Nak menunjuk-nunjuk lah kata lain kan. Nak masuk dalam sifat riak tu masalahnya kan. Silap kan, takbur kan. Nak menunjuk yang kita ni baik. Tak perlu tuan-tuan puan kan. So kita kena bersifat kritikal lah. Benar ke tak benar, Nabi buat ke tak buat kan. Seterusnya kita kena berfikir kreatif lah, untuk berfikir di luar di tempurung kan. Apa yang kita diajar tu kan, janganlah duduk dalam highway je. Kita keluar di highway untuk analisis benda betul tak betul, dan kita fikir di luar kotak untuk cipta benda-benda yang baru. Alright tuan-tuan, itulah optimumkan akal fikiran yang Allah bagi tu. Sebab Allah tak bagi akal fikiran ni kepada makhluk-makhluk yang lain kan, selain manusia dan jin. Alright tuan-tuan, fikir-fikir.